Meskipun bermain tanpa Arif Aiman Hanafi, Johor Darul Takzim JDT mudah mengalahkan tim tercorot Liga Super dengan membelasah tim tersebut dengan skor 7-1. Johor Darul Takzim terus mencengkam kedudukan teratas Liga selepas mudah meratah Melaka FC 7-1 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, di sini, semalam. Pertembungan itu juga menyaksikan pengendali JDT, Hesko Munoz terpaksa melupakan hikmat ayam tambatannya, Arif Aiman Hanafi yang mengalami kecederaan ketika beraksi bersama Harimau Malaya menentang Nepal dalam aksi kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional, Bukit Jalil, 18 November lalu. Malah hikmat pemain paling bernilai MVP itu kemungkinan tidak dapat diturunkan apabila Harimau Selatan akan bertandang ke Stadium Resitanggular Melbourne untuk berdepan Melbourne City FC pada Selasa ini dalam saingan Liga Juara-Juara Elit Akli selepas perlu berehat panjang akibat kecederaan paha. Sebaik aksi bermula, JDT jelas menguasai permainan dan memasuki minit ke-6 pada awalnya gol yang dijaringkan Jonathan Silva tidak disahkan selepas penjaga garisan Mohd Khairul Nizam Razali mengangkat bendera apabila Afiq Fazal berada di kedudukan offside. Bagaimanapun, hasil semakan video bantuan pengadil VAR, pengadil Nasiruddin Tamrin mengesahkan gol dijaringkan Silva. Tersentak dengan jaringan awal JDT itu, skuad kendalian ke Devon tampak bermain secara kompak bagi mengecilkan ruang untuk anak buah Munoz menyusup masuk ke dalam kotak penalti sehingga menyukarkan Bersun da Silva dan Jairo da Silva melakukan rembatan bahaya. Namun JDT tidak pernah berputus asa untuk merobek gawang skuad kancil apabila pada minit ke-31 berpunca daripada bola sepakan percuma Oscar Arribas, Bersun melonjak tinggi dan melakukan tandukan tepat ke penjuru kiri gawang menewaskan Haziq Aiman Esa. Bersambung babak kedua, JDT tidak menunggu lama untuk menambah derita anak buah Devon apabila gerakan menarik Jairo pada minit ke-47 membuka ruang buat pemain gantian, Heberty Fernandes menedak gol ketiga tuan rumah. Tidak sampai 3 minit kemudian, JDT terus memukau benteng Melaka FC selepas bola sepakan lintang Arribas ditanduk keluar Irfan Zakaria tapi Tito Matin yang sudah bersedia di luar kotak penalti merembat kencang bagi kelebihan 4-0. Sekali lagi VAR diperlukan selepas gol Bersun awalnya didapati offside namun semakan yang dilakukan Nasiruddin mengesahkan jaringan pada minit ke-58 dan ia berpunca daripada bola sepakan lambung Park Jun Hyong. Tito mencuri tumpuan pada perlawanan itu selepas menedak gol kedua peribadi pada minit ke-66 berpunca daripada sepakan percuma Arribas dan Bersun bertindak menanduk bola ke belakang yang membolehkan pemain tengah JDT merembat kencang dari luar kotak penalti. Ketika aksi berbaki 5 untuk ditamatkan, Melaka FC mengejutkan JDT selepas pemain gantian Abdul Azim Rahim bertindak merampas bola dari kaki pemain JDT dan pantas merembat bola dari tengah padang menewaskan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Mohamed. JDT menyentap kebangkitan Melaka FC selepas Heberty mencetak gol kedua peribadi keika aksi berbaki seminit dan Harimau Selatan selesa dengan jaringan 7-1. Bagaimanapun hasil tersebut sudah diprediksikan segelintir penyokong bahawa JDT bakal menang besar ketika menentang Melaka FC, namun masih disayangkan, kerana gawang JDT masih dibolosi. Semoga ketika perlawanan ACL Elite nanti pertahanan JDT solid tanpa dibolosi. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.